Đúng chó nhau. Makablo doh. Assalamualaikum, welcome back to Joe Fishing Channel. Okay, apa khabar semua? Kau apa semua sihat? Terima kasih terlebih dahulu aku ucapkan sebab hampa sudi hadir untuk menonton video terbaru daripada Joe Fishing Channel. Okay guys, saat lagi kita replay sikit episod yang lepas, iaitu waktu aku naikkan Mama Toman. Waktu tu aku gunakan T-spinner daripada Tomania. So kalau hampa nak beli T-spinner, hampa boleh terus ke shop T-spinner di Shopee, sama ada di Shopee ataupun di TikTok ataupun dekat kedai berhampiran dengan hampa. T-spinner ni memang katakan padu lah. Kalau hampa tengok video lepas, memang dia sambut kau-kau, baling dia sambut, baling dia sambut. So minggu ni ataupun hari ni aku nak naikkan pula, aku target nak naikkan Papa Toman pula. Okay, jom kita tengok apa yang akan terjadi pada episod yang baru ni. Okay guys, macam biasa yang tengah menonton ni, jangan lupa tekan subscribe dan juga loceng notifikasi supaya hampa tidak ketinggalan dengan video-video terbaru daripada Joe Fishing Channel. Okay, jom let's jump to the video. Chargas. Dia mana mau lari? Besar guys. Mantap Mama. Naik pakai T-spinner daripada Tomania. Jom kita release. Tak boleh lama tak kira anak dia hilang ke, anak dia kena makan dengan ikan lain. Jom. Okay guys, terlayan Toman. Aku nak try buat naik Papa ni. Papa tak naik ke, locoknya. Oh, lari jauh. Oh, dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk. Mama ni kuat ketuk ni. Đúng chó nhau. Makablo doh. Dah takkan Mama tu lagi.
Oh, papa. Oh. Papa. Papa sudah naik. Papa. Okey guys, papa lama ni. Ada tindik bawah tu. Naik juga guys. Aku ingat papa baru. Rupanya papa lama, ibu baru. Dia kahwin lain guys, dia kahwin lain. Mantap. Okey guys, alhamdulillah. Naik juga papa. Kemarin naik mama, hari ni kita naik papa. Jom kita release. Ok guys, untuk tahu apa ni aku pakai tali macam biasa lah. Tali Tomania King Kong Break 40 LB. Mantap. Jom kita release. Mantap. Alhamdulillah, hari ni naik juga. Papa, kemarin aku naik mama menggunakan T-spinner 31 dan juga braided aku gunakan Tomania King Kong Break 40 LB. Hampa boleh dapatkan di Tomania Tackle ataupun kedai berhampiran dengan hampa ataupun di mana-mana shop yang ada jual barang Tomania di dalam Shopee. Ok guys, macam biasa yang dah menonton ni, aku harap hampa tekan subscribe, tekan loceng notifikasi supaya mendapat notifikasi video-video terbaru daripada Joe Fishing Channel. Teruskan support Joe Fishing Channel dan teruskan juga support Tomania. Jumpa lagi di next episode. Jom cari gas.